Okey, hai semua. Selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini, kita nak selami satu topik psikologi yang sejujurnya jarang sangat dibincangkan secara terbuka. Kita bukan nak borak pasal taktik pick up line murahan ya. Tak, sama sekali. Kita nak bedah dan nyahkut asas bagaimana minda manusia beroperasi, khususnya melalui teks menarik yang bertajuk Seni Tarikan Sukar Dijelaskan, Decode Wanita. Jadi, jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir kenapa ada seorang lelaki ni yang nama dia jarang disebut kuat-kuat tapi entah macam mana dia sentiasa ada dalam fikiran seorang wanita? Boleh dikatakan dia hidup rent-free dalam kepala mereka. Ini macam satu fantasi yang tak diucapkan. Apa rahsia lelaki ni sebenarnya? Apa yang buatkan dia sangat berbeza daripada beratus-ratus lelaki lain kat luar sana yang mungkin tengah mencuba nasib pada waktu yang sama? Bila cakap pasal ni, automatik kita akan terfikir, mesti sebab dia handsome, atau mesti poket tebal kaya raya, atau mungkin sebab mulut manis kan? Tapi, jom kita buang mitos ni jauh-jauh. Bukan sebab rupa, bukan sebab harta, dan sumpah bukan sebab ayat manis. Kalau kita tolak ke tepi semua benda luaran dan dangkal ni, apa yang tinggal? Apa sebenarnya senjata rahsia yang betul-betul merampas perhatian minda? Kuncinya ada kat sini. Ada sesuatu yang belum selesai. Daya tarikan sebenar lelaki ni, dia mencetuskan satu perasaan yang macam tak senang duduk. Tapi dalam konteks yang positif ya. Macam ada satu soalan tergantung yang wanita tu nak sangat tahu, tapi tak berani nak tanya. Perasaan belum selesai inilah yang wujudkan satu gelung terbuka atau open loop dalam otak. Minda kita ni kan suka selesaikan teka-teki, jadi ia memaksa otak untuk terus cari jawapan. Misteri yang belum terjawab itulah yang buat dia sentiasa diingati, tanpa dia perlu buat apa-apa yang keterlaluan pun. Jadi, kita masuk ke bahagian pertama. Apa yang dia tak buat? Atau kebenaran yang agak berlawanan arus? Daripada kita asyik fokus pada apa yang patut dibuat, jom tengok apa yang dia tak buat. Ironinya kan, lelaki fantasi macam ni, dia bukannya jenis yang hantar mesej paling banyak, dia tak ada maknanya nak tanya khabar setiap jam, dan dia memang tak akan habiskan masa tunggu depan telefon. Kalau lelaki lain ingat perbuatan mengejar dan sentiasa ada ni tunjuk kesungguhan, lelaki yang kuasai minda ni buat benda yang sebaliknya. Dia paling kurang buat benda-benda ni. Persoalannya, kenapa pendekatan yang nampak macam pasif ni berfungsi dengan sangat luar biasa? Sekarang, mari kita beralih ke bahagian kedua, psikologi di sebalik misteri ni dan kenapa sifat mudah diteka sebenarnya adalah pembunuh senyap kepada daya tarikan. Dalam sumber teks, kita ada satu kenyataan yang sangat kuat. Wanita tidak tertarik kepada lelaki yang mudah diteka. Saya nak anda betul-betul hadam ayat ni sekejap. Bila setiap gerak-geri dan respon anda dah boleh dijangka 100%, ruang untuk rasa ingin tahu tu terus mati. Minda manusia direka untuk menyelesaikan teka-teki, bukan untuk merenung jawapan yang dah pun dicetak tebal depan mata. Cuba bayangkan situasi lelaki mudah diteka ni. Dia balas mesej dalam masa 10 saat, sentiasa available 24 jam dan asyik setuju je dengan semua benda. Ini memang tingkah laku stereotype nice guy kan? Tapi akibatnya agak teruk. Ia membunuh misteri. Hasilnya, bila anda dah suapkan semua jawapan, anda dah lengkapkan terus teka-teki tu untuk dia, dah tak ada alasan dan literallynya tak ada keperluan pun untuk minda dia terus fikirkan tentang anda. Jadi bila kita cakap pasal fantasi dalam konteks ni, apa sebenarnya maksud dia? Dengar sini, ia bukan bermaksud putera raja kayangan yang sempurna tanpa cacat cela. Bukan. Fantasi ni ditakrifkan sebagai seorang lelaki yang beri ruang untuk dinyahkut. Dia ada satu misteri asli, aura yang sangat dirasai bila dia ada, tapi susah nak dijelaskan dengan kata-kata. Dan dalam ruang mental yang kosong itulah, tunas tarikan tu mula tumbuh dengan suburnya. Okey, masuk ke bahagian ketiga. Macam mana nak jadi lelaki yang diingati dan terus kuasai minda ini? Adakah ia bakat semula jadi? Sebenarnya tak. Ia adalah prinsip yang boleh dipelajari. Satu benda yang anda kena betul-betul pegang, bukan tentang berlakon, ia tentang faham. Ini garis pemisah yang sangat kritikal ya. Kita bukan suruh anda jadi orang yang dingin, sombong atau palsukan identiti diri anda. Tak sama sekali. Ini cuma tentang faham satu prinsip asas psikologi yang selalunya tak diajar kepada kebanyakan lelaki. Anda tak payah tukar personaliti anda. Anda cuma perlu tukar lensa pemahaman anda. Dan untuk bina kefahaman itulah, teks Sember kita perkenalkan satu modul yang dipanggil Decode Wanita, yang macam satu panduan berstruktur untuk bantu anda baca psikologi ni dengan ketepatan yang tinggi. Bila anda dah serap ilmu ni, cara anda bawa diri akan berubah secara automatik, nampak sangat natural dan tak dipaksa-paksa.
Kalau kita nak simpulkan, ini memang satu anjakan paradigma yang total. Cara lama ni sangatlah memenatkan. Asyik sebab kau kejar dia. Siang malam mengejar benda yang sama. Cara baru, kita tingkatkan tahap kita untuk menjadi seseorang yang layak diingati. Daripada perbuatan fizikal terus-menerus mengejar, kita beralih kepada tarikan psikologi yang magnetik. Anda ubah diri anda jadi satu teka-teki yang dia sendiri dengan rela hati nak selesaikan. Jadi sebelum kita tamatkan sesi ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Adakah anda bersedia untuk berhenti bagi semua jawapan dan mula jadi misteri baharu yang dia tak sabar nak nyahkut? Ingat, tarikan paling hebat bukanlah pada apa yang anda luahkan secara terang-terangan, tapi pada apa yang anda tinggalkan untuk diselesaikan oleh mindanya. Renung-renungkanlah. Terima kasih sebab join sesi kupasan kali ini. Nilai kembali corak anda dan jadilah sebuah misteri yang sukar dilupakan.